Ha. Ha. Gana-gana. Ha. Oh, tu ke? Dengar demo dok kecek lah. Ha, bila dengar demo kecek, tanya hak demo kecek tu lah. Ha, tu dia. Sebab kita tak tahu murak hak demo kecek tu. Ha, ya orang berkecek apa-apa, apa lagi kecek dalam hukum. Sabing dengan buku semaya jamak maya kosak. Ya, keduk hari-hari ni boleh jamak. Tanya murak dia kok mana ada tu. Tak itu ke? Ha, murak dia kok mana, jalan hak dia berjalan lagu mana tu ya ada tu. Ya ada tu. Pas kita tak tahu kanak nak kita royak tak boleh bagi tak tahu murak tu. Dah. Ha, tu dia. Masa pun tak nak dia takut tak ada kitab dia kedua. Ni kitab surat pun banyak. Apa? Tak ada dah. Dia rasa habis dah cukup dah lah. Tak ada syarat tak tutup dah. Apabila anda tak sah lah, maknanya tak sah lah. Kalau bahasa hafidah buat hak sunat lah. Buat hak sunat dah lah. Dia tak ada tutup dah. Dah tak ada tutup tu tak sah buat. Hak dia tak ada suruh dah kata. Jadi kita lajak waktu ada masa dia panas sungguh. Hak dia tak suruh ni dia rajin. Dan kita bahasa kata habis dah qada dengan kiraan kita sekian zan kita kuat pasal yakin payah nak yakin bagi lama tu kan zan dia kuat kata cukup dah qada kata tak apalah paling kesunat dah. Lepas tu kalau tak cukup sikit sama tu dia tahu dia maaf kita dia sampai duk bayar lebih dia minta maaf semua bayar ini pula kau minta maaf dia. Tak apa. Ini maya pula kau dia tak apa. Pada ingat masa sepuh habis dah. Apa kedai kata tak habis lagi, tak apa dia jual. Ya itu kan. Tuan kata ada banyak lagi, kita kata tak ada dia tak boleh. Tuan ada banyak kita walau tak ada dah dia. Tu dia. Nah, ayat tuan tahu hati kita sungguh kita taat ke dia, sungguh takut ke dia, siapa ni kata bayarlah. Dah itu kan. Dia tahu. Tu dia Allah, masya-Allah. Lepas tu nampaknya surat tu kita baca deh, baca kitab dia kedua takut lupa tidak. Hak ni gapo? Tengok hak ni pun hubung kat dengan apa usuluddin juga ni. Nanti kita nak tengok sikit kan apa atau perlu jawab selalu. Kita nanti nak tengok sikit. Hak ni molek juga ni. Dia mau tulis begini. Dia mau minta kata tolong jawab biar jelas. Hak tu tak ada kena pesan dah. Dia tak ada kena pesan dah. Kalau tak jelas tulis demo. Matahari dia pacang semata, tak cerah tu hal mata demo. Iaitu ada orang percaya kepada Tok Bomo. Tu. Tok Bomo pun dia tulis sini Tok Bomo tengok. Tok Bomo nengok dia panggil dah. Nengok. Ataupun Tok Nujum. Ya nujum ni asal perkataan nujum hak Arab ni jamak daripada najmi arti bintang. Mana orang ilmu nujum berarti ilmu cara kau tahu habitat. Dia panggil ilmu nujum. Orang dulu dia pandai tengok bintang lah ni hak ni sini akan nak berlaku gini. Dia sakut pak dengan bintang. Dan ilmu bintang ni juga ilmu boleh jadi petunjuk bagi orang nak jalan lebih lagi orang musafir yang nak mana-mana ilmu tu. Dan itu kan orang apa nak bawa mana kat laut mana tu orang ke laut boleh kata pandai cara ilmu ni kebanyakan. Dia nak tubik boleh tubik dia tengok. Hari ni tak ada tubik ni. Hari ni boleh tubik. Dia pandai dia kira cara bintang. Maka dari istilah juga dijadikan fardu kifayah bagi orang yang ada kemahiran dalam medan tu untuk belajar cara ilmu bintang untuk nak apa? Nak kira waktu semaya, nak berapa pada tu. Lebih banyak sangat tak boleh tak kena heret di kelan. Dah. Moga lagu ni benda camping mala budda minhu ambil sekadar tak dapat tidak dan rajak lagi tak boleh. Ubah apa tu juga dia kena turut cara-cara pelaturan.
Kalau kita kata orang tak nak makan ni cuti, makan ni cuti, 4 utik. Pak kita tekan ni pasal nak cepat hilang test 10. Lah mana jadi? Mepes selalu lah. Walaupun kelimah tu ubat, tapi ya ada ya antrai ya terlihat laki ada. Di awal dia kata ubat, tapi di belakang tu bahaya ya itu. Apa mana ubat bahaya? Tak, kalau muak kerja tak kena cara bahaya. Itu ke? Asal nak berubah. Begitulah ilmu apa-apa saja. Ilmu apa-apa saja, ilmu nuju untuk nak tahu waktu semaya, nak untuk jadi apanya wasilah untuk ibadat, wasilah untuk agama, itu tak apa. Tapi kalau lajak kita belajar siapa berasa itu tahu ini, tahu apa nama ni nak lurus sekian-sekian tahu, paling bisanya bahasa sakannya. Ni sudah. Dan lagu tuai terjadi kufur naudzubillah. Itulah sebab tu kena belajar tahu cara dia. Ilmu cara tengok kalau zaman dulu dia panggil kahanah. Kahanah. Ilmu cara menengok. Maka orang menengok dia panggil kahin. Kahin. Orang zaman jahiliyah dulu je banyak orang pandai menengok. Tapi semua tu bukan bentar dengan dalil syar'i nah. Dia orang dulu orang jahil. Dia tak ada ilmu syar'i, dia kira dengan kejahilan dia tu. Maka tu kadang-kadang heret dia kepada salah. Maka kita nak kata ke ilmu menengok ini nak kata selalu semua salah tak boleh. Sebab dia menengok ni ada ilham daripada Allah Taala. Ilham daripada Allah. Maka dia selalu bentangkan dengan syarak. Tu dia. Cuma kita nak panggil ilmu cara menengok. Menengok mana? Dia tengok. Tengok apa? Tengok dengan suluhan mata hati. Tengok dengan mata kepala je ni tak nampak. Kalau tak tengok nampak tak payah cari ilmu. Dia tengok nampak diri dah. Dia nampak sendiri dia tokoh-tokoh lah. Ni kita diri tengok tak nampak. Lalu tu pergi cari orang pandai menengok. Maka pandai menengok cara mana dia menengok tu. Nak tengok situ pula bentang dengan syarak pula. Yang nak tengok situ. Jadi kalau zaman jahiliyah dulu banyak sekali orang panggil ahli kahanah, kahin. Hingga siapa dituduhkan Quran kahanah. Siapa Tuhan nafi dalam Quran. Wa ma huwa bikahin. Bukanlah Quran itu, bukanlah Nabi Muhammad yang bawa Quran itu, bukan tukang menengok tu dia kena zaman dia itu dia bawa dengan kerja kahanah. Tengok situ. Tiba-tiba kita pergi sama bomo pasal pandai menengok. Dia tengok. Dia tengok. Cara dia tengoklah. Ada orang tengok di sirih. Ada orang tengok dalam air. Ada dia tengok gitu ya tengok. Demo ni dia kata letak. Dok. Kalau kita nak faham lagi. Apa beza dengan dia tengok dengan X-ray? Apa beza? Dari segi nampak tak nampak serupa. Dia tahu nampak, dia nampak. Tak tengok X-ray pun. Dia tengok dengan X-ray tahu nampak, tak nampak. Cuma berbeza hak ni tengok dengan mata hati ni tengok dengan alat penyuluh. Tengok. Ada masa tak ada penyakit. Klik saja. Siapa setengah orang sakit balah dengan bomo. Tengok molek. Ni jadi royak di rumah. Lepas tu dia tadi gong dia pun dia tadi. Gong apa? Sahabat kita dah sakit. Kita dah sakit banyak dah hari dah nak tidur tak boleh. Pergi sama rumah ni sepera tak ada penyakit. Waktu nak murih juga ya kita dia punya rasa. Tengok molek. Ya tu suruh bomo tengok molek. Tolong molek. Bomo kata mu tak ada penyakit. Puasa nak marah dah. Lama dia fikir tak ada pasal aku kan. Dia kira. Tu menjual dia kira. Tak ada pasal aku main buat pelih dengan bomo. Belalah bomo motosiklet je dah. Bomo suruh kelik ni. Motosiklet. Nak suruh cari lagi. Tak boleh lah nak dia tak ada penyakit. Aku tak ada pasal juga ya tu. Lah klik. Tu dia. Tengok suluh tak dapat. Walah Allah canggih kalau kira. Dah je kita tengok mata kepala tak nampak orang dalam perut ni. Tapi tengok alat tu boleh tengok. Tapi dia tak boleh nampak juga. Saya duk rasa tu nak pergi kenal tak Tuhan. Tapi kawan ni tak ada dengan alat tengok gitu. Mu ni lalu dia kata. Mu ni makan semah. Bayar perut mu makan orang ni kena sihir orang dah ni mu ni. Tu dia. Makan. Ingat tak tekah tu. Jelah. Tekah tu. Jelah.
Tapi orang hak bijak dia tak royak Rusia lagi. Cuma sekadar nak dia berasa sungguh. Ubat sudahlah kita tujuan nak hilang ya. Minta dengan Tuhan kau datu ya. Lepas tu ada yang mau buat guna, ada yang mau dengan Tuhan lah. Kita minta masuk iman ke dia lah. Kalau royak lagi ada panah hatta kelik jangan, tak boleh, tak baik. Sebab takut lebih pada hal. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli. Kalau lebih salah. Orang kita tu hatta kelik selalu. Hatta kelik mata diri orang mana tak ana ada je fikir awak. Kau mai buat apa? Nenek besar kalau ada bomo-bomo ni ramai-ramai. Mai apa ni? Main nak ubah. Kita ubah. Sekadar ikhtiar usaha daripada Allah Taala. Wisakit Allah wisiat. Kita hanya ikhtiar usaha. Sah makan ubat dah, sah ubat lagu ni, ubat lagu ni. Kau dah tu ya. Sah tahulah siapa dia tahu. Tahu buat serabut perut, lebih baik tak tahu pada tahu. Kalau dia bersih orang nabi-nabi ulama tak apa. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikena oleh orang begitu. Disihir oleh orang. Siapa tu nak royak penyakit dia tu hatta malaikat mari buat hukum mimpi. Dalam mimpi minta royak habis ngamung orang ni kena sihir. Siapa sihir labi. Royak habis bin Asam. Orang yang kena dia kena satu perempuan gini. Barang yang kehat dia buat lagu mana. Dia buat, dia cocok dengan jarum. Dia ada penyipu dia japi situ, cocok dia letak dalam telaga tu situ, duduk tindih dia selada tamat tindih dengan batu. Nabi tahu pada waktu. Bahawa dia bangun keesokan kata Aisyah, ya Aisyah mutahadab pergi penyakit aku. Allah dia Rasulullah, Allah tak lawi tahu dah aku. Aku kena sihir, aku kena kenak bagai situ. Lepas tu dia panggil Ali radhiyallahu anhu, dia beberapa lagi sahabat suruh dia ambil barang dia telaga situ. Ali pergi dia mai waktu baik mari waktu kelip minta tengok Rasulullah tengok. Tu pahali lagu anak puak hulu bala dia ni tak leh sah. Ali memang jaga bela Nabi ni nak buat kena Nabi ni. Ya Rasulullah izinkan saya. Nak minta izin. Jangan Ali, adapun aku Allah menyembuh dah aku, tak ada apa cukup dah. Kita nak betul sembuh ya. Dah sembuh dah cukup. Tak ada perlu hadiah suku dengan Tuhan cakkan sendiri. Orang duk lagu tu tak apa bomo boleh royak. Kalau tak lagu tu jangan ada royak. Jangan ada royak. Sekalipun kita tahu melalui ilham sungguh pun, kita tahu pun, jangan royak sepatutnya. Tu juga kita nak ubah. Kita sepatut kena hantar kat ni gelik. Jadi demo sakit ni buku apa? Katalah belalah orang kena. Orang deki, belalah orang deki salah demo dia itu tak ada salah. Nabi kena deki. Tapi bimbang takut demo terlupa ke Tuhan tak apa. Jangan pergi kot tu. Takut demo terlupa ke Tuhan tak apa. Takut demo ni joli tak apa. Tuhan nak kiparak demo ni. Yang semaya tak berapa karak apa demo ni. Tu dia. Demo Tuhan nak beri khabar Tuhan saya ke demo lah ni. Seolah budak ni kalau tak piak wis sakit tak hega budak ni. Kalau kita dengan anak dak piak tiak wawa. Royak berapa kali royak dah tak erti. Anak nak menyemak ni puak-puak wa atau sedah suka sakit tu lepas tu boleh didak pula. Hamu takut apa ni pak. Ingat mola. Sungguh muntabak dengan Tuhan. Lama siang menjadi pula kan. Janji nah. Supaya Nabi-Nabi duk dakwah dia nak tunjuk mukjizat apa ya janji. Kalau mau minta suruh gini buat saja minta sebab merah basah. Nak belah bulan langit pun nak beri kedak. Nak waktu duduk utar daripada batu pun Nabi soleh dulu nak beri kedak. Isa nak panggil hak mati duduk klik nak beri kedak janji. Nak anak apa? Kalau tak saya tak nak basah. Ani pot-pot tu nak juh dah apa dah ni? Nak maya ke tak? Kalau tak maya nak sungguh deh. Sungguh janji dengan Tuhan. Kalau muncul pula aku berhawak pula. Kau tu sepatut sedok korek lek nung lah. Nung sabar tu nak walak lek dia ya. Tu dia panggil boleh seli dakwah dalam jadi bomo maunah Allah Taala di kebajikan besar. Pasal ada pelak apa puh dia dua kali hilang tu ada hilang. Tak ada pelak apa nak baca gapo ilham daripada Tuhan. Orang bahasa sah jadi ya jadi. Tanah Tanjung ikut buku. Dah itu kan? Butir ladah sampai buat burung punya tumbuh. Ada pernah buat kita aneh ali. Tapi kalau tanah hiu tu kita tabur benih molek apa boleh lipat benih. Awak ada. Nak dia keturunnya molek ya sabar mau jadi bomo. Tu dia. Patut nak baca apa ilham daripada Tuhan. Tengok Abdullah apa nama ni Abu Sa'id Al-Khudri tu. Dia tak ada ilmu apa tapi awak demo nak itu gini baca Fatihah 3 kali kiu hilang.
Orang kami kelih abdu. Mungkin buat kan. Musa'in. Kata aku baca Fatihah. Dah, mu baca Fatihah tu mu ambil mana? Dia tak belajar apa dengan Nabi pun. Jadi dia tahu Tuhan capak di hati wasana baca hak tu je lah. Tak apa dah tu. Tengok. Ni habis tu kata gapo-gapo ilahan pada orang hati bersih je jadi. Itulah kepada orang yang ada angin-angin bomo tu, latulah. Orang nak pergi pubat apa jajak kira mata wang saja. Isi gundi mata jadi. Tak lama tawah hebel lah gitu lah. Kena 2 gundi habis. Ingat banyak dah jadi tawah apa situ. Jadi bomo tak khabar. Itu kan? Itu dia. Itulah perlu tu mulai dapat tengok surat nampak comel. Lepas tu baik. Dia kata pagi dia percaya ke bomo. Percaya tak ada apa. Bomo kafir percaya boleh. Itu kan? Dia pergi sampai bomo kafir mana bomo ni bijak. Kalau lepas luar bijak sekali. Dalam telinga, dalam mata bijak. Orang lain tak ada. Dia kata. Dia tepak. Dia kata bomo ni. Kita pergi sedekah dia kafir. Ayo banyak bomo kata. Nakik demo ni ada tulang raka sikit ni kata dia. Ni belah ni urat demo ni duk begini-begini ni kata. Dia kafir. Kita pun tak ada apa. Umpah buat guna mo. Kena makan ubat lah ni. Lepas tu kena ya. Kita pun turut gini lah. Lepas tu demo kena patai sikit dia. Jenis lemak-lemak jadi makan. Kelik tak makan kita pun lemak. Saya apa? Bomo kafir tu. Tak patut apa gitu pun. Bomo mai hak ni asyiri. Ayatnya dia bahagi. Itulah. Ni Islam juga weh. Duk bismillah juga. Insya-Allah tu hawillah. Syirik. Kalau tak ada insya-Allah mula. Tak ada syirik. Cuba gamuk tengok cara bodoh-bodoh dah. Tu dia. Hati dinasihat kepada dua pihak. Pada mak kata kalau percaya boleh. Tak rukun iman ni. Mengerti kata ni rukun iman syar'i ni iman lughawi lah. Jadi kena ngaji banyak orang panggil. Itu ke. Mutlaqul dia banyak kata dah. Dia mata-mata percaya. Aku percaya nampak dia tu orang berjuru dia kecak tak biasa bohong. Aku percaya kamu. Percaya bukan rukun iman ni. No iman syar'i. At-tasdiq bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni iman syar'i. Tu dia. Nampaknya masa tu cukup dengan hak ni dah. Kita yang kedua kena tundalah. Hak ni pun ganti kita dah sampai dengan hak usuluddin dan hubungan dengan kepercayaan. Ada banyak hari ni duk berlaku macam-macam ni banyak. Dah.